Ha? Hai, apa maksud ayah? Kami tak faham lah. Hmm, apa ni ayah berkata macam tu? Maksud ayah nak kami faham sendiri niat ayah berkata macam tu. Habis tu, apa yang patut kami buat? Bertindak Bertindak macam macam mana? mana? Tapi bagaimana kami nak tahu niat dari apa yang ayah ucapkan itu? Maksudnya, kami kena faham sendirilah kan maksud ayah, baru kami boleh bertindak. Hawa, air dalam periuk tu dah mendidih. Oh, ya ke? Hawa tak perasan pun. Emak dah kata air tu mendidih. Hawa dengar, tapi Hawa tak tahu emak nak suruh buat apa sebenarnya. Itu cuma ayat emak. Tapi Hawa faham tak maksud sebenar emak? Maksud sebenar emak nak Hawa buat sesuatu ke? Betul. Bila emak kata air dah mendidih, maksudnya emak nak Hawa tutup api dapur. Oh, Hawa faham sekarang. Bagus. Kadang-kadang bila orang bercakap, mereka tak kata arahan secara terus. Kita yang kena faham maksud di sebalik ayat mereka. Jadi, kalau cikgu cakap cuaca panas hari ini, dia mungkin nak suruh kita minum air banyak, kan? Tepat sekali. Baiklah, Hawa faham sekarang. Hawa dah matikan api dapur, emak. Bagus, Hawa. Macam ni ke, emak? Tepat sekali, Hawa. Adam, aku haus sangat ni. Haus je? Ke kau nak aku buat apa sebenarnya ni? Aku cuma beritahu yang aku haus, itu je pengucapan aku. Tapi bila kau cakap macam tu, aku rasakan kau ada maksud lain lah. Hihi, sebenarnya aku harap kau hulurkan sedikit air botol kau. Oh, jadi tindak balas yang patut aku buat sekarang, hulurkan air. Ya, itulah pelokusi reaksi yang aku harapkan dari pengucapan tadi. Alah, bukan gitu. Aku memang tak bawa air tadi. Kalut sangat keluar rumah. Nah, ambil. Air tinggal sikit je. Tapi cukuplah untuk buat hilang haus tu. Hihi, terima kasih Adam. Dekat rasa kering sangat tadi. Aku pun patut belajar teknik kau, Hawa. Lepas ni aku nak cakap, laparlah hari ni depan Ika. Cakap je lah nak minta bekal aku kan. Kau ni. Ha, tu beza orang cakap terus dengan secara halus. Tapi, dua-dua pun lakuan pertuturan juga. Wah, kek coklat tu nampak mus betul. Macam cair dalam mulut. Kau puji kek je. Tapi kau nak aku buat apa sebenarnya? Tapi ayat kau tu buat aku rasa macam kau nak aku tolong belikan kek tu. Jadi, tindak balas aku usulkan kek ni pada ayah lah, ya?
Ayah, kalau kita beli kek ni, boleh buat cuci mulut malam ni kan? Hehe, dua-dua kot. Tapi saya bertindak sebab mesej hawa. Tersirat tapi kuat. Kalau kek tu tak ada dalam senarai barang, jangan ikut nafsu manis je. Jadi, bolehlah ya ibu. Kek ini kecil je untuk kongsi sekeluarga. Bila cara minta tu sopan dan ada tujuan, ibu boleh pertimbangkan.